Okey, nama saya Erwin Jit Singgil. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Umur saya 22 tahun. Saya masih tengah belajar. Saya tengah membuat bachelor degree saya dalam Computer System Security di Universiti Kuala Lumpur. Ya, saya dipengaruhi oleh perkahwinan ibu bapa saya kerana saya merasa perkahwinan itu adalah penting jika kita mempunyai seorang pasangan yang baik dan saling memahami. Selepas you lihat perkahwinan ibu bapa anda pun mempengaruhi untuk berkahwin. Ya. So, pada pendapat saya, perkahwinan itu sebuah perkara yang wajib kerana seseorang itu perlu berkahwin untuk mengekalkan dan menyambungkan generasi dan warisan keluarganya. Jikalau seorang itu tidak berkahwin, maka generasi dia tidak akan bersambung. So what are you telling is day by day your generation will become small. If I didn't have marriage, my generation will never expand. Okay. Ya, saya bersetuju kerana bagi pendapat saya, perkahwinan akan merubahkan kelakuan buruk kita, sebab selepas kahwin kita akan menjadi lebih berkomitmen dan bertanggungjawab kerana mempunyai seorang isteri dan mempunyai anak-anak. So, sebelum kita membuat sesuatu perkara negatif, kita sentiasa akan mengingati keluarga kita, iaitu isteri dengan anak-anak. Ya, saya berasa komitmen ia akan menyekat kebebasan disebabkan selepas kahwin kita akan lebih mempunyai komitmen seperti komitmen kerja, komitmen keluarga dan sebagainya. So, cara saya jikalau selepas kahwin, cara saya untuk mengimbang hubungan saya dengan komitmen saya akan lebih memberikan masa kepada keluarga dan saya akan juga memberi sedikit masa kepada kerja saya, disebabkan dari pendapat saya berasa bahawa keluarga adalah nombor satu dan komitmen kerja yang lain-lain akan datang kemudian. Definasi keluarga itu sudah berubah, ya, sebab jikalau kita tengok isu semasa sekarang, kita boleh tengok bahawa sekarang ini banyaknya kes seperti perkahwinan luar nikah, anak dilahirkan kemudian dibuangkan ke dalam tong sampah, tandas dan lain-lain. So, saya menganggap perkara ini tidak normal dan tidak mengikuti cara kehidupan yang bermoral, dan saya berharap agar isu seperti ini akan berubah seperti dahulu. Bagi pendapat saya, ia adalah sesuatu yang normal dan tidak normal. Normal kenapa? Disebabkan jikalau kita hendak berkahwin dengan seorang perempuan itu, kita sepatutnya mengenali dia dengan lebih baik. So, macam kes ini, tinggal bersama, saya merasa perkara itu tidak seburuknya, tidak buruk semananya. Tapi jikalau nak hendak mempunyai anak sebelum berkahwin, perkara itu adalah tidak bermoral, dan lagi satu, ia tidak hanya memburukkan kita tapi ia juga merosakkan kehidupan insan yang tidak bersalah, seperti anak luar nikah itu. So, bagi pendapat saya, ini adalah 50-50.
baik dengan tidak baik juga. So apa yang anda cuba untuk mengatakan adalah living together before marriage is normal. Ya, Sebab itu you want to normal. know about your isteri before you kahwin. Ya. Yeah, you want to interact with them lah. Want- But having anak sebelum berkahwin adalah sesuatu benda yang salah dan tidak bermula. Yes. Okay. Ia bukan untuk keperluan ekonomi atau adat, tapi seorang pasangan itu adalah lebih kepada emosi. Kenapa? Sebab isteri itu adalah seorang insan atau partner yang akan selalu bersama kita dalam apa jua masalah, cabaran atau apa-apa pun. So dia kita memilih seorang perempuan itu berdasarkan hati dan kelakuannya. So I rasa jika perempuan itu boleh memahami emosi saya, dia boleh juga membantu saya dalam apa-apa jua masalah yang saya akan hadapi in the future. Okey, lagi satu saya nak tanya. Bolehkah anda mencerita sedikit tentang memenuhi adat masyarakat? Apa yang masyarakat akan cakap apabila kita tidak berkahwin? Contohnya, keluarga akan bertanya, kenapa you tidak berkahwin, sebab you dah berumur 25 ke 26 ke dan sebagainya. Kalau untuk saya menjawab soalan itu, saya berasa bahawa You tidak berkisah ke? saya tidak akan berkisah sebab saya akan berkahwin. Lagi satu, saya kena pastikan bahawa isteri saya tu akan mendapat kehidupan yang baik. So saya kena prepare myself untuk menjadi seorang yang better, financially better, bagi dia kehidupan yang lebih baik daripada apa yang dia tengah lalui sekarang. So, you kena bersedia sebelum berkahwin. Ya. Okay, thank you. So, jikalau saya tidak akan kisah bahawa pendapat masyarakat atau keluarga saya untuk perkahwinan, sebab perkahwinan itu berasaskan atas saya sendiri. So, budaya flexing tu, jika saya nak kahwin, saya akan pastikan perkahwinan itu cukup lengkap semuanya, tapi tidak keterlaluan seperti membuat perkara macam membeli hall, membuat decoration yang berlebihan, yang membuat saya meminjam wang dengan bank, alung, apa-apa. So saya, jikalau hendak kahwin, saya akan pastikan perkahwinan itu sempurna, lengkap dan tidak berketerlaluan. Ya, saya akan berkahwin dalam tempoh 5 hingga 10 tahun sebab saya merasa bahawa umur saya semakin tua dan saya perlukan seorang pasangan untuk menyokong saya dalam kehidupan seharian saya. Ya, ini adalah penting sebab pasangan itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh setiap umat manusia.